warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Yang dihormati Nazim Masjid Al-Azhariyah, barisan para imam, para bilal, para AJK, para habaib, tuan-tuan guru, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu, berkumpul di rumah Allah. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin. Dia raya nak bagi boleh lepas ni. Saya tak kisah. Orang kata, biasa orang bagi pada budak yang belajau. Saya masih mengajau tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Mana lagi 11 bulan bertemu balik pada Ramadan, insya-Allah. Semoga kita semua dapat bertemu balik dengan Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan, semalam saya daripada Sungai Ramal Luau, saya duduk di Sungai Ramal Luau. So kemari daripada pukul 6 petang tadi ambil anak, saya lalu 3 highway tu datang kemari sebelum azan maghrib. WCE, LKVE, mudah masuk mana tadi, kesah ke mana, 3 highway kan. Tak apalah. Semalam nak pergi ke Jenjarum daripada Sungai Ramal Luau, singgah sebuah Petronas dekat dengan Hospital Sedang. Kemudian sebabkan nak bayar duit minyak tu, saya tak guna settle, masuk ke dalam ke kaunter. Dan ada 2 kaunter, satu kaunter panjang, satu kaunter pendek. Mana tak ada orang, ada 2 orang ni. Bila nak saya tengok, dah panjang, buat apa menunggu yang panjang tu Sebab memang tabiat orang Melayu suka beratur. Kalau tuan-tuan perhati, dekat tol tu, kalau dia punya beratur queue tu panjang, situ orang akan masuk. Walaupun yang lain kosong, yang tu juga dia orang Melayu dia suka beratur. Dan saya tengok dia kau panjang beratur, buat apa aku beratur panjang-panjang. Saya pun masuk ke tempat yang tak ada orang, yang 2 orang tu Dia saya beratur belakang dia, rupa dia menyembang. Nak barang tu, nak barang ni. Dalam hati dia kata hawau lah, minta maaf tuan-tuan hawau ni kata orang Kelebang kecil Melaka, hawa bermaksud how are you tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ke Kelebang kecil Melaka, hawau tu apa? Hawau tu how are you. Jawapan dia Ustaz, lahabau. Lahabau apa? Lahabau tu bahasa Arab la khabar. Hawau, how are you bahasa Inggeris, yang lahabau tu bahasa Arab la khabar. How are you la khabar. Tak ada begitu. Baik. Habis saya menunggu, dia menyembang pula dengan kawan dengan cashier tu. Kemudian menyembang dengan 2 beradik, rupanya 2 beradik kan, tengah nak bayar-bayar, dia pergi pula ambil barang, dia beratur lagi. Tak apa, suka tinggal lah, nak macam mana Kemudian lepas tu dia pun keluar. Dah rasa dekat 5 minit juga, panas juga hati ni nak pergi beraya semalam. Rupanya kereta dia tu dia biarkan dekat tempat minyak tu dia pergi beli barang, menyembang sebagainya, selamba je pergi tempat kereta balik. Dalam hati kata hawa kau ni. Maka benar kan, terasa berat benar hujan aku hari ni. Aku nak pergi ziarah orang ni ziarah mak saudara kat Jenjarum kan, engkau pula buat perangai. Dalam hati memang menyumpah lah, berdoa lah duduk, kata orang Melaka, orang Kelebang berdoa. Baik, satu. Dan tuan, bila kita hidup kadang-kadang, dan saya yakin kat Malaysia semua pernah lalui nak keluar Sembang. Bila nak keluar Sembang, kita mau nunggu ni kita laju kan, laju kita kan, dia terus rupanya dia masuk masa Sembang. Ada juga dia slow, bagi signal tak masuk, dia terus. Betul tak? Ada yang juga yang dia slow, dia slow tak apalah kan, terus slow dia masuk signal tak bagi. Dalam hati menyumpah, terasa hujan aku besar benar tuan-tuan kan, lagi-lagi kat gaya ni baik tuan, tajuk kita malam ni ujian ulama kan. Ulama bermaksud orang yang alim. Dan saya yakin tuan-tuan semua depan ni semua orang alim tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, saya bukan main-main, saya tak gurau tuan-tuan, tak gurau, I'm not joking kata orang Kelebang Sebab tuan-tuan, Imam Syafi'i pergi belajar dengan Imam Malik. Imam Malik tanya, mana kitab engkau menulis dekat jari tu Sebab tak ada duit.
Kan? Jadi zaman dulu kalau dia belajar, otak dia fresh, dia bawa buku, bawa kitab. Tuan-tuan lebih alim daripada Imam Syafi'i. Kitab seorang tak bawa. Pakai handphone pula tu. Nampak? Kan? Tuan, satu lagi bukti tuan-tuan alim. Kita orang nak sambung master, sambung PhD. Kalau yang Islamik lah, syariah sambung master PhD dia ada 8 subjek. Satu subjek 3 jam. Ada yang 10 subjek, ikutlah mana universiti tu Tapi biasanya ke 8 subjek ke 10 subjek. Satu subjek 3 jam, ada yang 4 jam. Mana pukul rata 30 ke 35 jam, lebih kurang. Cukup kau punya kredit hour tu 30 jam, 35 jam buat tesis. Tesis tak besar mana pun. Setahun 2 tahun dapat master, dapat PhD. Tuan-tuan belajar kuliah maghrib sejam lebih kurang lah. Kan? Setahun ada 365 kuliah maghrib. Kali dengan kuliah duha, kuliah subuh, kuliah macam ni kuliah lagi. Balik rumah pula lupa beli barang. Bini dulu kuliahkan kita pula. Betul tak? Kan? Mana tuan-tuan jauh lebih alim daripada ustaz yang mengajar ni. Ialah kita orang sama master PhD 30 jam je pun. Oh, dapat master PhD orang kata alim punya ustaz. Pada saya tak alim pun. Saya sendirilah pada pribadi saya. Tuan-tuan, kitab apa tak bawa? Tak? Kan? Kalau pergi kedai mamak, pergi menyembang tu saya tak pernah nampak lagi orang yang bercerita, bersembang dengan kawan dia buat kitab. Belum ada. Tuan-tuan, kita orang, saya walaupun bawa handphone, tapi saya study dulu. Sebab kita orang nak mengajar ni, paling kurang 2 jam study. Apa yang nak bercakap tu, kalau tak salah cakap, Jais panggil. Tuan-tuan, kita tengok orang kita ni lah, bukan sendiri tempat lain. Kan, pergi kedai mamak, dia menyembang, dia ulas pasal Iran tu kan, kalau terang terkejut. Makna dia lebih tahu lagi. Mana tuan-tuan ni lebih alim dia. Baik tuan. Ujian ulama. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan masing-masing ada perjalanan dia. Masing-masing ada kehidupan dia yang dirasa menderita. Teruk dia rasa. Kan macam-macam lah. Kan kalau buat novel ni, setiap seorang boleh keluar novel. Menantu macam hantu, anak macam pontianak. Contohnya dah. Kan bini macam-macam lah, makan hati dengan bini, macam-macam cerita. Yalah, bapak kadang-kadang tanya balik kampung, tak balik lah, orang tu dah tak ada. Kerana bapak dia masih ada. Cuma bapak pilih kasih, dia tak nak balik. Yalah, macam-macam cerita lah. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita bercerita tentang susahnya hidup, ujian hidup, seolah-olahnya kita ni yang paling teruk diuji. Tuan-tuan, kita yakin semua di sini kenal Imam Bukhari. Semua kita ni kenal Imam Bukhari. Sebab kita nak kait dengan ayat tadi. Ayat tadi yang berbunyi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, apa yang kau takdirkan, apa yang kau ciptakan bukan sia-sia. Mesti ada makna, mesti ada hikmah. Baik. Tuan-tuan, Imam Bukhari dia wafat pada 1 Syawal, mana pagi, mana raya tu, satu raya, pada tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari dia meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Bermaksud Imam Bukhari ulama kurun yang ketiga. Kita ni tuan-tuan ulama kurun yang ke-15. Ya tak? Kan? Sebab boleh syarah kat kedai mamak 2-3 jam tanpa kitab. Ya tuan-tuan kalau nyemang dengan bini tu berjaga-jam juga tanpa kitab. Baik. So apa tu, Imam Bukhari dia meninggal dunia pada malam raya. Esok raya, malam tu dia meninggal. Dia meninggal pada umur 62 tahun, tak cukup 13 hari. Umur dia 62, cuma tak cukup 13 hari. Imam Bukhari punya umur. Baik. Tuan, malam tu dia pergi ke Khartan. Daripada sebelum pergi ke Khartan, dia pergi ke Naisabur, tempat dia. Negara dia negara Uzbekistan. Kan? Kata yang tu di Kostan sebagainya tu lah. Negara Imam Bukhari Uzbekistan. Dia pergi ke Samarkand, dia kena halau. Kenapa kena halau? Sebab dia tak nak mengajar anak raja dalam istana. Dia tak nak. Dia kata, kalau kau nak belajar, datang tempat aku, datang masjid, datang surau, datang rumah aku, datang aku punya sekolah sebagainya lah. Kan, engkau nak sultan punya perangai, aku kena pergi sana pula. Tak, pada Imam Bukhari, aku yang mengajar, engkau kena kemari. Dia tak nak mengajar. Sultan pun marah. Raja pun murka. Bila raja murka, dia ada orang bawahan, dia bagi orang bawahan pun marah pada dia. Pada Imam Bukhari.
Kemudian bila pemimpin dah baikut engkau, memang dia pemimpin ni ada kuasa banyak Yang ikut ulama ni biasa orang susah, bukan orang kaya pun. Yang biasa ikut ulama ni kebanyakannya, dia bukan semua, kebanyakannya adalah orang yang bawah-bawah ni, B40 Kemudian bila macam tu, ketua ataupun amir yang dekat Naisabur halau. Bukan halau biasa-biasa ni, halau sungguh-sungguh. Kau keluar dari rumah kau ni sekarang juga. Dia terpaksa keluar malam tu juga tanpa sempat bawa kitab. Tuan-tuan, zaman dulu ulama kitab dia bawa macam bini kita bawa barang kemas. Kan bini kita kalau tertinggal barang kemas dekat Petronas menggelupur kan, kita tertengah handphone lupa dah off kan, password pula tak ada pula, contoh je lah kan. Bini baca kebetulan pula kita tak sempat nak delete apa yang patut je lah tuan-tuan menggelupur semayang patutnya tarawih 20 rakaat jadi 1 rakaat aja. Kenapa? Bini jumpa handphone, contoh je lah kan. Sebab tu orang kata orang ni orang kata lah, nak kenal seseorang tuan-tuan senang je. Kalau dia ada Instagram, dia ada TikTok, dia ada Facebook, dia ada YouTube, senang je, kau scroll aja laju seminit, scroll, apa yang banyak keluar itulah yang banyak dia tengok kan. Orang kata lah, kalau siapa yang ada TikTok, siapa yang ada YouTube, siapa yang ada Facebook, Instagram dan sebagainya, scrollkan laju-laju kan. Kalau video TikTok tu scroll, yang mana banyak keluar, yang itulah yang banyak dia tengok. Sebab tu kadang-kadang setengah orang bukan saya tuan-tuan kan, sebelum masuk ke rumah dalam kereta tu dia buka Quran, paling tidak bila bini scroll Quran ni yang pak saudara dia tengok kan. Itu cara baik tuan-tuan. So Imam Bukhari kena halau dari Naisabur kan, waktu malam tak sempat dia bawa kitab kan, macam kita sebut tadi kan. Rumah kita kalau tertinggal barang kemas menggelupur dia, kita tertengah handphone menggelupur juga. Imam Bukhari pada ulama ni kalau tertinggal kitab dia rasa betul tak sedap hati, dia pun keluar juga sebab dia kena halau. Dia ada rumah sendiri, bukan rumah lain, rumah sendiri kena halau kan. Siapa yang halau? Pemimpin zaman tu. Kenapa? Sakit hati dengan dia bukan dia buat dosa pun, cuma dia tak nak mengajar anak sultan dekat istana tu je. Kalau mana-mana DO, mana-mana menteri sebagainya nak belajar, datang kemari, bukan aku pergi ke rumah kau macam tu baik. Dia pun terpaksa keluar daripada rumah dia. Kemudian dia agak-agak rasa-rasa pengawal istana dah tak jumpa dia berhenti. Waktu malam dia sembunyi-sembunyi balik ke rumah, ambil kitab dia, bawa keluar. Tak cukup satu malam, malam kedua, sebab kitab dia banyak, malam kedua dia pergi lagi, ambil lagi. Malam ketiga bawa habis kitab-kitab dia, bawa balik. Yang barang kemas dia tinggal, kitab dia bawa sebab tu tuan-tuan, manuskrip ni mahal tuan-tuan manuskrip mahal. Apa tu? Sebab tu Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang panggil kita pergi Ustaz Al-Amin yang ada lesen pistol, yang ada lesen senapang, dia boleh bawa helikopter, dia mengajar JJK gerakan-gerak khas komando-komando ni, cara menyelam. Ustaz Amin Ustaz kita, Ustaz daripada Azhar ni orang Shah Alam dia ada asrama sini saya lupa section berapa, tapi dia ada asrama kat sini kalau boleh jemput dia sekali, dia jemput, dia free lah kan. Dia mengajar komando-komando cara menyelam. Ustaz mengajar komando cara menyelam kan. Kita mengajar juga, kita yang tenggelam je lah tuan-tuan baik, boleh tuan-tuan. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ataupun Ustaz Amin, dia sambung PhD dekat Russia. Dekat universiti tu, dia kata dia nampak satu bilik yang hanya boleh dimasuk oleh orang-orang yang buat PhD sahaja. Bilik warna merah. Dalam bilik tu berlonggok manuskrip-manuskrip Melayu lama yang menunjukkan kehebatan orang Melayu. Betul tuan-tuan, manuskrip mahal. Jadi Imam Bukhari dia menghargai ilmu kan, jadi kitab-kitab dia buat lagi. Sebab tu Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Baik tuan-tuan. Kemudian bila dia lari bila dia lari di situ, dia pergi ke Samarkand. Sampai Samarkand sama juga kena halau. Bayangkan dia macam saya lahir dekat PJ tempat saya lahir, Masjid Bulat UIA lama tu Masjid Bulat PJ tu depan tu ada klinik sederet dengan bank Islam tu situ tempat saya lahir. Cuma mak bapak Melaka kan, tiap-tiap tahun memang saya balik Melaka, cakap Melaka lah kan. Makan je jaluk lagi, masih makan lagi tuan-tuan
Bayangkanlah kau orang PJ kan, walaupun dulu duduk seksyen 10 dulu dekat masjid negeri tu dululah tahun 70-an. Sekarang ni duduk di Sungai Ramal Kajang. Kau duduk Shah Alam, kau lagi ke Kajang, orang halau lagi ke Melaka pun orang halau. Dia tak ada buat apa, dia lagi ke Khartan. Khartan ni ada kerabat dia lah. Kan, macam saya mengajar dekat Surau Ampang, Taman Indah Ampang Taman Ampang Mewah Taman Ampang Mewah. Saya mengajar, cakap dia hawa satu masjid gelak tuan-tuan. Rupanya berpuluh depan tu semua orang Melaka. Kan, sini kalau ada orang Melaka dah habis belajar, dah habis mengajar, balik Melaka balik jangan kau seronok duduk Kuala Lumpur, bukan main dengan kau orang Kuala Lumpur tak mengaku Melaka kan, tak makan lagi terjaduk, makan McD burger bagainya, tak mengaku kalau dah belajar mengajar, habis belajar balik Melaka balik, kita bina balik Melaka, balik tuan-tuan. Sampai ke Khartan, dia sampai rumah kerabat dia, baru nak panas punggung, orang dapat tahu, yang kerabat istana kat situ dapat tahu. Dia halau malam tu juga, malam raya. Kau bayangkan dia balik ke kampung, baru nak panas punggung, baru nak bakar mercun, nak bakar lemang, kena halau balik, ataupun bergaduh dengan Pak Mentu sebagainya. Mesti balik punya lah. Kecil hati Imam Bukhari. Dia keluar bukan 10 orang, 200 orang tak. Dia kena halau dengan 2 orang. Dia dengan seorang lagi bernama Ibrahim bin Ma'qil. Pembantu dia. Jadi dia kena halau, dia tak nak kerabat dia juga kena halau. Dia pun tak apalah, aku keluar lah malam raya. Mungkin takbir lepas maghrib, wallahualam lah. Dia seorang-seorang dia pun keluar daripada rumah tu, tempat kerabat dia tu. Dia naik 2 kuda. Satu kuda dia dah naik, kemudian Ibrahim bin Ma'qil, kitab-kitab tadi yang 3 hari dia curi tu, dia bawa balik lagi tu dalam rumah kerabat tu. Jadi Ibrahim bin Ma'qil nak ambil kitab-kitab tu, nak letak dekat kuda yang kedua. Imam Bukhari dah jalan, tak sampai 20 tapak, Ibrahim bin Ma'qil nak patah balik, nak ambil kitab, tengok Imam Bukhari dah jatuh daripada kuda. Kemudian dia terbaring di jalan, tengah gelap, tengah malam, seorang-seorang, dengan dihalau oleh orang istana sebagainya, meninggal tepi jalan seorang-seorang. Imam Bukhari, tuan-tuan. Siapa kat sini yang lebih berilmu daripada Imam Bukhari? Kan, saya pun hafal. Dulu bolehlah beratus masa muda dululah. Sekarang muda juga, 35 orang kata. Jangan terbalik kan, tuan-tuan. Dulu bolehlah beratus, kena pukul cikgu, ustaz-ustaz pukul, bolehlah hafal beratus. Sekarang ni berpuluh-puluh tu belum tentu lagi, tuan-tuan. Imam Bukhari dia hafal 600,000 hadis. Imam Bukhari dia hafal 600,000 hadis. Orang Melaka panggil gatus, bukan ratus, gatus. Dia hafal 600,000 hadis, tapi akhirnya mati keseorangan di tengah jalan waktu malam raya. Dihalau daripada tempat-tempat yang pernah dia duduk, kan? Dan dia jatuh daripada kuda dengan kitab-kitab yang tak ada siapa yang raikan dia. Dan akhirnya dikebumikan selepas sembahyang raya, lepas sembahyang Zuhur esoknya, 1 Syawal. Itu ulama hebat dunia, diuji sampai ke tahap tu. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada yang diuji begitu, kan, rasa-rasa aku ni ilmu tak banyak, kita sendiri, saya sendirilah, ilmu tak banyak, amalan tak banyak, perangai berhuru-hara, bini bukan sebut subhanallah pada kita, masya-Allah pada kita, contoh lah, kan, ataupun auzubillah, ataupun innalillah, tu perangai kita ni, contoh lah, kan, tuan-tuan. Jadi kalau kita diuji begitu, maksudnya kita diuji, kita rasa teruk, Imam Bukhari jauh lebih teruk lagi. Itu satu, ulama pertama. Ulama kedua, tuan-tuan. Ulama kedua bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, dia ni cucu Rasulullah SAW, cucu saudara kan, ataupun anak saudara. Dia ni adalah anak saudara, sebab dia anak kepada Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam anak kepada makcik Rasulullah bernama Safiyah, kan? Sayyidina Zubair bin Awam, dia ni adalah anak saudara Nabi daripada mak saudara Nabi yang bernama Siti Safiyah. Kan, Safiyah ni dia pernah Safiyah ni perempuan, dia pernah bunuh Yahudi dengan sekali tetah. Itu kehebatan Sayyidina Safiyah. Kemudian Urwah bin Zubair, dia ni adik kepada Abdullah bin Zubair.
ataupun Ibnu Zubair, yang lawan dengan Hajjaj tu, kalau tuan-tuan tahu kisahnya lah. Urwah bin Zubair dia menatap ataupun dia belajar hadis-hadis dari Siti Aisyah selama 4 tahun. Sampai dia katakan apa saja yang Siti Aisyah tahu tentang hadis semua aku tahu 4 tahun. Tuan-tuan berapa tahun dah tuan-tuan belajar hadis ni? Kan kita ni tuan-tuan yang belajar keluar maghrib ni berapa tahun? Ada yang 40 tahun. Ada saya rasa kan sekolah rendah tu sampai sekarang. Ya tak? Kan berapa ribu hadis. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh dalam sebulan ada 30 hari. Biar satu hari tu pilih salah seorang. Tadi dah hitam tu ada yang mengajar. Yang tuan-tuan dah belajar lama dah cuma tak nak mengajar. Rugi tak? Rugi. Ya tak? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni tentera, kita ni polis, kan, mati tak ada ilmu tak apa lagi. Contoh-contoh, ya tak, contoh, kan, tentera, polis sebagainya, dia meninggal tak ada ilmu, tak ada amalan. Nabi panggil dia orang ni adalah golongan murabitun. Tentera, polis, bekas tentera, bekas polis, dia meninggal. Mereka ni golongan murabitun. Golongan murabitun, bila dia meninggal, contohlah tahun 2026, contoh kiamat tahun 3000, tahun 4000, tak kisahlah. Start dia meninggal sampai berlakunya kiamat, amalan baik yang dia pernah buat semua hidup semuanya berjalan. Geng murabitun. Yang macam kita ni, macam saya ni, kalau ada mengajar, ada ilmu yang dimanfaatkan, dapat pahala, terus jalan. Ataupun adalah anak yang soleh yang mendoakan, kan, kata orang Melaka mendoakan, dapatlah lebih tu. Ataupun ada sedekah jariah yang dia bagi, ya tak, bagi pada masjid jalankan, dapat. Tapi anak meninggal, ilmu tu tak dimanfaatkan sebab dah ada khairul amin contohnya lah, kan. Ataupun sedekah jariah kita berkecai sebagainya, terbakar sebagainya, tak ada benda lah, habis, tak ada. Geng murabitun dia dapat dia punya tu, walaupun dia tak belajar, tak mengajar, tapi dia punya amalan ni dia dapat, kan. Yang kedua, geng murabitun walaupun dia tak belajar ataupun tak baca surah Al-Mulk, dia orang ni terselamat daripada azab kubur. Itu geng polis, geng askar, kan. Kalau akhirat tu lain cerita, dalam kubur selamat. Baik balik tuan. Betul tuan-tuan, saya suka menggalakkan kalau boleh majlis surau, kan, dalam sebulan sekali kosongkan hari tu, buatlah cahaya lah, duduk atas meja ni, kan, menggigil pula lah, kan, duduk sama-sama dalam halaqah ni, bercerita apa yang dia tahu, ilmu yang dia ada, berkongsi. Kenapa? Moga-moga mungkin ada yang benda yang dia share tu dapat manfaat sama-sama. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan saya yakin macam saya sebut tadi, tuan-tuan lebih banyak ilmu daripada ustaz yang mengajar depannya. Ialah kita orang 30 jam master PhD, tuan-tuan beratus jam, beribu jam, wallahualam. Betul tak? Kan? Baik, balik tuan. Urwah bin Zubair dia cerita, aku belajar daripada Siti Aisyah, isteri Nabi, mak saudara aku. Sebab mak kepada Urwah ni bernama Asma yang dibawa makanan kepada Rasulullah SAW waktu hijrah daripada Mekah ke Madinah, kan. Asma kakak kepada Siti Aisyah, kan. Kemudian dia belajar selama 4 tahun, seluruh ilmu hadis yang Siti Aisyah ajar dia tahu, kan. Satu hari, Urwah ni dia tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia ni adik kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair ataupun Ibnu Zubair. Satu hari dia bersafir daripada Mekah nak pergi ke Syam. Yang Syam ni Syria lah, kan. Kalau sebut Syam, maknanya Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Yang sebut, kau pergi mana? Pergi Syam. Syam tu 4, Lebanon, Syria, Jordan, Palestin. Macam dulu Nusantara ni apa? Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, ni tak? Kan, termasuk Filipina tu. Baik, boleh tuan. On the way dia nak pergi ke bumi Syam, ke Syria tu, tiba-tiba dia terasa dekat kaki dia ada sakit, kan, macam bengkak, macam macam merah-merah tu lah. Makin lama makin sakit. Dan makin sakit, belum sampai ke bumi Syam, ke Syria tu, dia terpaksa dipapah. Sakit dia tu, kan. Cuba ubat bagainya tak boleh, doa-doa tak boleh, tak jalan, kan. So dia terpaksa dipapah. Sampai ke bumi Syam, ke Syria, bertemu dengan khalifah. Bila bertemu dengan khalifah pun panggil doktor istana, cek, bagi kaki. Kata khalifah, lepas bincang dengan doktor istana, khalifah tu kata, wahai Abu Abdullah, gelaran ni, Urwah ni, wahai Abu Abdullah, kaki kau kena potong. Dia kata tak nak kaki kena potong kot, kuku potong tak apa, kaki kena potong, dia tak nak. Kata khalifah, aku dah bincang dengan doktor tu kata kalau tak dipotong boleh menyebabkan engkau mati. Sebabkan dia pun faham, wala tulqu bi aydikum ila tahluka.
Jangan campak diri kamu ke arah kebinasaan. Kan? So dia pun faham ayat tu, dia pun setuju. Waktu nak dipotong, zaman dulu mana ada apa tu bius ni, tak ada bius kan. So nak tidak, dia terpaksa macam sapu benda tu, macam daun ke benda, bagi ke basket, macam cowboy tu lah kan, gigit kayu tu. Dia tak nak, dia kata, kenapa aku nak rasa macam mana syahid. Dia tak nak kena bius sebab dia nak rasa macam mana orang yang syahid. Tuan-tuan, siapa yang pernah jadi tentera, jadi polis sebagainya, yang pernah kena tembak, tahu sakit dia macam mana tak? Walaupun pakai baju kali peluru, siapa yang masuk silat kena pernah kadang belakang depan tu, terasa perit dia tak? Kan? Tapi lepas tu syok lah kan? Baik. Kemudian khalifah masuk dalam istana, upacara nak dipotong tu nak dijalankan, khalifah tiba-tiba dapat tetamu. Jadi khalifah terpaksa layan tetamu tu. Waktu dipotong tu, bayangkanlah gergaji nak dipotong pada kulit, kena dekat tulang, kena dekat daging. Zaman dulu orang tu yang Urwah ni, Syekh Urwah ni, dia tak nak dibius. Khalifah waktu dia melayan tetamu, dia tak dengar si Urwah ni menjerit. Rupanya Urwah tertahan. Kenapa? Aku malu pada Allah, aku nak menjerit soalnya aku tak redha dengan Allah punya ujian. Ulama punya, kan? Kemudian khalifah masih busy dengan tetamu ni, tiba-tiba khalifah terbau benda yang dibakar. Zaman dulu bila kau dah potong kau punya tangan kaki tu, zaman tuan-tuan, dia kena macam cerita Rambo lah kan, cerita polis tu, askar tu, dalam movie, engkau dah buang peluru, konon-kononnya engkau ambil pisau, kau letak kat lilin, kat api, kemudian kalau tekapkan bagi darah tu berhenti. So bila tekapkan besi yang panas ke badan kita, dia ada bau daging dibakar. Khalifah terbau benda dibakar, dia paling berpusing dekat arwah tadi, tengok kaki dia dah dipotong dan dia punya daging telah disetrikakan, diayenkan. Kemudian kata khalifah, kenapa tak bagi tahu kau nak mulakan upacara ni? Pada Urwah dia kata, tak apalah tuanku, kan, apa tu, ini apa patik dengan Allah. Itu ulama tahan. Kemudian lepas dia potong, dia cakap pada kaki dia yang telah dia potong, takat lutut, yang dia potong takat lutut, dia kata, wahai kakiku, aku bersaksi bahawa engkau ni tak pernah aku bawa ke jalan maksiat, tak pernah sekali pun. Ulama, dia tak pernah buat maksiat dengan kaki dia pun Allah potong. Tuan-tuan, saya sendirilah kan, adalah benda-benda yang kita buat yang Allah marah tu, kan, dengan kaki, dengan tangan, dengan mulut, dengan mata ni, tapi Allah tak ambil buat masa ni. Moga-moga Allah jangan ambil, tuan-tuan. So tuan-tuan, siapa yang lebih teruk diuji sebenarnya? Urwah bin Zubair, anak saudara Nabi, yang berilmu, yang menuntut dengan Siti Aisyah selama 4 tahun, semua ilmu Siti Aisyah dia tahu, pun Allah uji dengan kaki dipotong tanpa dengan bius. Tuan-tuan, tak apalah, dah habis dipotong, daripada Syria tu nak pergi balik ke Madinah. Tuan-tuan, masa saya di Jordan, kita orang nak pergi haji, nak pergi umrah, saya prefer siapa yang duduk di negara Arab ni, nak pergi haji, pergi umrah, jangan naik kapal terbang. Kecuali kalau kau tua lah. Kalau kau muda, kalau boleh naik bas. Kenapa? Sebab kapal terbang ni dah biasa. Kita dari Malaysia datang ke Jordan naik kapal terbang, yang pergi haji naik kapal terbang. Tapi kalau dulu kat negara Arab, kalau boleh biar naik darat, biar ada pengalaman lain, tuan. Daripada Jordan nak pergi ke Madinah, belum Mekah, daripada Jordan nak pergi ke Madinah, kalau kau naik bas, kalau kau start daripada asal, naik bas daripada asal, berhenti hanya 3 kali. Waktu maghrib sembahyang jamak takdim, subuh esok baru berhenti sekali lagi untuk sembahyang subuh, zuhur esok baru berhenti untuk sembahyang jamak takdim zuhur. 3 kali berhenti. Kami daripada Jordan naik bas nak pergi haji, nak pergi umrah, sampai ke Madinah baru selama 24 jam. Bas hanya berhenti 3 kali. Masa berhenti itulah nak makan, kau nak minum, kau nak berak masa tu, kan? Bayangkanlah, dia dah pergi ke Syria, Urwah tadi, kan? Kemudian balik pula naik unta, naik kuda, wallahu alam, dengan panas kaki terpotong tu, dekat-dekat sampai ke Madinah, dikhabarkan kepada dia anak lelaki dia bernama Muhammad masuk ke dalam kandang kuda, disepak dek kuda, mati. Tuan-tuan, ayah dah pergi ke Syria, kaki dipotong, balik dengan penat nak rehat, dapat berita anak mati. Nampak tuan-tuan, ujian para ulama. Jadi tuan-tuan, saya yakin saya pun tak mampulah, tak nak hadapi ujian tu.
kan, adik saya yang ketiga meninggal. Pertama meninggal kena kanser, okeylah 2 tahun Allah bagi, sempatlah kita nak ini. Adik kedua meninggal lemas, mengejut, tak sempat jumpa pula tu kan, hati ni memang panas jugalah kan, terasa tu. Adik ketiga meninggal, memang hilang akal tuan-tuan. Yang pertama meninggal, okeylah boleh terima lagi 2 tahun Allah bagi, dia rawat sebagainya. Akhirnya doktor kata tak ada harapan, lagi 40 hari insyaAllah dia pergi. Lepas 40 hari, 41 hari Allah bagi ekstra sehari, dia meninggal. Okeylah, tak apalah. Yang kedua mengejut, lemas kan, tak sempat jumpa dan dulu susah telefon ya. Yang ketiga accident, dia last SEM untuk jadi pilot. Memang maksud macam nak gila kan, itu pun alhamdulillah tak gila lagi, tak hilang iman kan. Tapi bila cek ulama punya ujian jauh lebih dahsyat. Bila Urwah tu balik ke Madinah, tiba-tiba datang rombongan ke istana khalifah kan, Khalifah Walid bin Marwan. Bila rombongan tu datang, rupanya yang datang tu dia ni orang buta. Kita nak azan belum lagi yang datang tu orang buta. Bila datang tu orang buta, Khalifah tanya, kau ni apa cerita, kesian kat kau kan, wah mata buta, apa cerita? Dia kata, tuanku, wahai Khalifah, dulu dalam kabilah aku yang paling kaya. Tuan-tuan, kita ada adik-beradik. Kita ada adik-beradik, kita ada saudara mara. InsyaAllah dalam seorang dua tu mesti ada pakai kereta Continental, contohnya tak? Kan? Mesti ada seorang yang pakai Tesla, contohnya tak? Kan? Mungkin ada Bugatti, wallahualam dia. Yang maknanya dalam kabilah dia ni, dia paling kaya. Dia kata, aku tak pernah jumpa lagi orang yang kaya daripada aku. Mana kaya sungguh kan? Tapi apa cerita kau buta ni? Kata hamba Allah, dia ni daripada Bani Abs. Tuan-tuan, kabilah zaman dulu kalau tak puluh ribu orang. Kita hari ni saudara berapa ratus yang kita kenal. Saya yakin, saya sendiri orang Melaka, 4 hari beraya kat Melaka, tak habis ziarah. Satu hari 3-4 rumah. Mana kalau satu hari 5 rumah kali dengan 4 baru 20 rumah, baru 20 saudara kan. Dia kalau kabilah Arab ada beribu. Dia cek seorang-seorang, aku paling kaya. Cuma nak jadi cerita, pada satu malam tu banjir datang. Dia punya kambing, unta semua mati. Rumah dia hancur ranap. Anak ada, adik-beradik dia semua mati. Kan? Duit semua hilang. Banjir bawa lari. Tinggal seorang baby, anak dia. Kemudian anak lelaki dia dengan seekor keldai. Kan? Yang tadi harta yang dia paling kaya itu semua ranap semua. Tinggal baby dengan seekor keldai. Keldai itu pula yang tak terlatih, yang suka berlari. Tak huru-hara dia buatnya. Kan? Jadi dia fikir kalau kedai tu tak ada, aku duit dia tak ada, sedang pun dia tak ada, kita kalau miskin, ada juga kampung nak balik. Ni habis semua tak ada dah. Kan? Kalau kita ni adalah insurans, ada duit kat bank, paling tidak tak. Kan? Buat IC, buat kat bank, dapat keluar balik. Dalam zaman dulu, kalau banjir dah bawa duit, habis. Kan? Jadi kedai tu nak lari, dia nak lari sebab tak terlatih. Dia pun kejau kedai tu, tinggal anak. Rumah dah ganap. Tinggal anak dengan kedai. Dia pun kejau kedai. Baru dia nak kejau, tiba-tiba dia terdengar anak dia melalak. Dia pun pusing balik. Bila pusing balik, serigala dah ranap kanan dia punya perut si anak tadi. Bayangkan tuan-tuan Kemudian dah macam tu, dia tengok anak dia dah ni, dia kejar kedai pula. Dia kata anak tak ada apa-apa dah. Zaman dulu kalau serigala, dia tak seekor-seekor, dia 4-5 ekor paling tidak. Habislah dia kerjakan serigala tu. Dia nak halau pun, dia pun tak ada kuderat, dia pun kejau kedai. Dekat dengan kedai pun tendang dia punya muka, mata dia buta. Harta habis, anak habis, kabilah semua habis, baby yang last pun habis, kedai pula mati. Kedai pula hilang begitu saja, mata pula buta. Dan Khalifah hantar wakil kepada Urwah tadi, bagi tahu saudara ada yang lebih susah daripada engkau. Tuan-tuan, sebab tu bila bergaya ni saya yakin tuan-tuan ada kadang-kadang pergi rumah abang long yang kurang ajar. Contoh-contoh lah, kau kaya bukan main, untuk aku pula contoh. Ada yang abang long yang tu contoh-contoh kan. Ada adik yang dulu yang dia susah, kita tolong dia pula lupa daratan. Dia halau kita pula, anak kau susahkan rumah aku, pecah rumah aku, balik Ada adik kita nak bergaya kita pun kecil hati. Nampak tuan-tuan? Walaupun tak kisahlah kau ada abang dan sebagainya tuan-tuan, ujian kita tak sedahsyat ujian para ulama tadi. Ujian ulama jauh lebih dahsyat tuan-tuan. Sampaikan tuan-tuan, pernah seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad, sahabat Nabi SAW dekat Mekah. Dia punya ujian sampai ke tahap dia dibakau hidup-hidup.
Khabbab bin Arad, sahabat Nabi SAW, dia dibakau hidup-hidup. Dan api yang bakar itu terpadam dengan sendiri sebab lemak-lemak yang daripada badan Sayyidina Khabbab bin Arad tu cair, lemak tu cair memandangkan api tadi. Tuan-tuan, saya kadang-kadang pernah juga ke madap dapur terkena apa yang cerit panas sebagainya tak. Ialah orang lelaki jarang pergi dapur. Bila pergi ke dapur tuan, kadang-kadang tangan tuan dia tak terperasan, terkena menjerit. Kan? Lupa sebut nama Allah, itu baru terkena sikit, boleh terkena api. Sayyidina Khabbab bin Arad dibakar hidup-hidup sampaikan lemak-lemak memandangkan api tadi. Dia jumpa Rasulullah, Rasulullah, ala tastansir lana. Ya Rasulullah, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, mintalah tolong doa kepada Allah. Kan aku ni dah terkena bakau ni kan. Orang lain okey lagi, aku ni kena bakau je hidup. Kan nasib baik mati, api tu mati dengan lemak aku. Kalau kata ada lemak, sebab tu kalau orang gemuk lupa hati. Contoh tuan jangan pula minta dibakau. Ya tuan. Kemudian kata Rasulullah, wahai saudara, wahai sahabat aku, engkau orang ni nak cepat sangat. Kan sedangkan zaman dahulu, ujian orang-orang Islam zaman dahulu, sikat besi tu dibakau dengan merah-merah tu disigat dekat kulit masing-masing sampai terkeluar kulit. Itu pun diorang tak minta Allah cepatkan kemenangan. Kan? Cuma jangan dah miskin, dah apa-apa kedana, janganlah tuan biau je lah. Tak apa Allah nak sayang aku tak? Usaha kan, cari kerja sebagainya tak? Kan? Tapi jangan sampai hilang rasa rasa berharap kepada Allah. Baik tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, sikit lagi. Tuan-tuan, orang Nabi zaman dahulu, ulama zaman dahulu, pada Nabi zaman dahulu, zaman Yahudi, pernah terjadi dalam masa sehari orang Yahudi membunuh 300 para Nabi. Orang Yahudi pada zaman dahulu pernah membunuh dalam sehari seramai 300 orang Nabi. Kisah ni tentu boleh tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Tabari pun ada. Tafsir Tabari pun ada sebut, dan tafsir Ibn Kathir dan juga Tabari pun ada sebut kisah ni. Persoalan, mana mak bapak dia orang ni? Pada Nabi ada mak bapak, yang tak ada bapak, Nabi Adam dengan Nabi Isa. Pada Nabi ni ada saudara mara. Kan? Pada Nabi ni ada adik-beradik, ada kawan-kawan, ada jiran. 300 orang kena bunuh sehari, takkan seorang pun tak tolong. Tuan-tuan, zaman dulu punyalah dahsyat, punyalah teruk dia orang ni. Bila saudara dia orang kena buat, dia orang biarkan. Mana tuan-tuan hari ni, kalau kita nampak orang Islam susah, kita biarkan, lebih kurang jugalah dengan zon itu. Contoh. Ya tuan-tuan, tuan-tuan hari ni contoh. Tadi saya sebab saya sibuk tadi nak laju kemari. Kan sebab ambil anak pukul 6 sampai ke rumah 6.20, kemudian nak kejauh kemari sebelum azan maghrib. Banyak ada nampak motor rosak, kereta rosak sebagainya. Nak azan ganti azan tu je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Kita sambung sikit lagi. Jadi tuan-tuan, so ujian ni dia akan berterusan, tak kira ke mana-mana kita pergi. Ya, saya sendiri dulu masa kecil duduk Malaysia, sekolah rendah dekat Mesir. Sampai Mesir, ingat dulu tahun 80-an tuan-tuan, kita punya media sosial tak ada. Ilmu tentang Mesir tak tahu. Sampai ke Mesir saya ingatkan, wah ni Arab mesti sahabat-sahabat Nabi, punya Hawa betul lah. Tak mau cerita lah, buruk punya perang yang ada lah, ada yang baik kan. Semua sampai dekat airport Kahira tu tengah-tengah jual pasport, tikus lalu. Ada tikus. Tak dulu lah, kalau sekarang dah lawau dah. Yang dulu tahun 80-an 90-an dulu Kemudian bila keluar dah bertekak kan. Kemudian troli tu tiba-tiba masa nak tolak troli, ada orang Mesir dia nak tolong angkat barang. Dalam hati kata, baguslah kau ni lain tetamu. Habis angkat barang, dia minta duit. Tadi ingatkan kau ikhlas rupanya dia minta bakshish. Kan? Dah mesti sakit hati, rumah kena pecah masuk, lari ke Jordan, sekolah menengah di Jordan. Jordan pula kena ludah, kena pukul sebagainya, pistol letak kat kepala, itu Jordan. Balik ke Malaysia, sama juga, tak bagi sekena macam-macam lah Malaysia ni lah kan. Cuma Malaysia ni sebab tempat kita sendiri, so kurang sikit ujian. Tapi ujian ke mana-mana kita pergi pasti ada. Tuan-tuan, masa pergi ke Swiss, ke mana saya pergi, yang dia punya ni cari minta pasport kan. Kita kat Malaysia orang Bangla kena, kat Swiss saya kena. Kenapa? Bini pakai tudung. Mungkin orang tak kena lah, bini saya pakai tudung, kat Swiss kena minta pasport. Kenapa buat sini? Macam kita ni pendatang asing, memang pendatang asing, cuma macam soalan kita macam teroris pula tuan-tuan. So tuan-tuan, selagi mata tak dipejam selamanya, ujian akan berterusan kan. Redha tak redha akan tetap diuji. Baik kita redha dengan ujian dan berbanding kita berkira dengan ujian, tuan-tuan dan akan diuji sampai macam mana? Sampai dalam surah Al-Baqarah 214 yang berbunyi, massahumul ba'sa wal dharra wal zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Orang beriman akan diuji dengan kesusahan, kefakiran, kesakitan. Sampaikan para rasul, sampai Rasulullah SAW dan para sahabat bertanya, wahai Tuhan, mana janji engkau? Nabi SAW dekat dalam perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab tu dia uji. Quraisy dia keliling kemudian orang Yahudi dekat belakang, munafik tengah-tengah tu tak, keliling kiri kanan dah gunung, nak lari ke depan tak boleh, belakang tak boleh, semua tak boleh yang Quraisy 10,000, yang Islam 3,000, lapau sebagainya. Mata Nasrullah. Rasulullah dan para sahabat bertanya, bila Allah nak tolongnya?
Tuan-tuan, itu iman yang padu-padu pun wal zulzilu kata Allah, dia goncang dia punya iman tu. Tuan, kita ni alhamdulillah buat masa ni paling-paling teruklah saya tu Malaysia. Belum pernah lagi saya jumpa orang dekat Malaysia mati sebab lapar. Belum ada lagi. Mati sebab kenyang belum. Tuan-tuan sebab tu masjid ni tak ada makan lepas isyak tak? Ada makan lepas isyak? Tak ada bagus juga. Dia ada bagus, ada buruknya. Cuma bagus pada ustaz dia. Ustaz dia tak mati. Kawan-kawan saya kan, orang tanya ustaz umur berapa? 35. Jangan terbalik kan? Ustaz-ustaz lain seharian tu sebaya dengan saya. Kan? Tapi dia bertongkat dah. Kan? Ustaz-ustaz saya yang sebaya dengan saya dia ramai dah padam. Kenapa? Lepas isyak makan. Esok keluar subuh, lepas subuh makan. Kuliah duha, lepas duha makan. Kuliah zuhur dekat pejabat, lepas kuliah makan. Kan? Lepas maghrib, lepas isyak makan. Balik ke rumah, bini dah masak. Kan? Abang tak makan. Abang lebih suka makan orang luar. Makan sini, makan lagi. 6 kali makan sehari. Umur 40 dah padam. Tuan-tuan, so setakat ni dia, saya belum pernah jumpa lagi orang Malaysia mati sebab tak makan. Banyak mati sebab makan. Dalam ni saya yakin tak mesti ada seorang paling tidak kecil manis. Betul tak? Mesti paling seorang darah tinggi, ada gout sebagainya, ya. Yang umur 40 tu yang tak ada gout, tak ada kecemasan, tak ada darah tinggi, alhamdulillah. Kalau 60 tak ada, boleh dah buat piala, tuan-tuan. Kalau betul lah 60, apa pun tak ada. Maknanya tak lama dah tu, tuan-tuan. So tuan-tuan, itulah sekadar sedikit kita punya perkongsian maghrib tentang ujian ulama. InsyaAllah jumpa lagi di masa hadapan. Selamat hari maaf zahir dan batin. Terima kasih atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.